Kebelakangan ini rakyat semakin gusar apabila melihat golongan tertentu yang pada asalnya diterima atas dasar kemanusiaan kini semakin berani mengemukakan pelbagai tuntutan tidak selari dengan kedudukan mereka di negara ini. Dalam adat Melayu dan ajaran Islam di bumi Pahang ini, ataupun Malaysia sekalipun, tetamu sentiasa dimuliakan. Namun tetamu yang mengenal adab akan tahu menghargai budi, menghormati undang-undang dan memahami batas dirinya. Jangan sampai biduk yang ditumpangkan akhirnya mahu menentukan haluan nakhoda. Jangan sampai kerana terlalu murah hati, tuan rumah pula dipersoalkan haknya di rumah itu sendiri.